Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah SWT pada hari yang berbahagia ini. Allah SWT mengizinkan kita untuk bertemu dalam sebuah rancangan bersiri yang kita beri nama My Prophet. Jadi My Prophet ini kita akan fokus kepada satu perkara sahaja, tak banyak. Rasulullah SAW adalah satu figure yang terlalu hebat, di mana setiap inci kehidupan baginda itu adalah kuduah, tapi teladan untuk kita. Kalau kita lihat Napoleon, contoh Napoleon ikutan atau kuduah atau kehebatannya di bidang perang. Shakespeare, kehebatan dia di mana? Dalam bidang sastra. Tapi Rasulullah SAW kehebatannya syumul dalam setiap bidang, dalam setiap perkara, kerana dia adalah, kerana baginda adalah Rasulullah SAW. Jadi oleh kerana itu kita tak mampu nak sentuh semua dalam rancangan yang amat pendek ni. Jadi kita fokus satu perkara sahaja. Apa dia? Rasulullah SAW dan Al-Akhlaq. Kenapa akhlak? Kerana kehidupan Rasulullah SAW seluruhnya adalah akhlak. Ketika mana datang para sahabat berjumpa kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, ceritakan kami tentang Rasulullah SAW." Maka Aisyah pening nak cari jawapan. Lalu Aisyah fikir nak ceritakan tentang Rasulullah SAW ni. Lalu Aisyah dapat jawapan. Kalau kau nak tahu, orang perak lah. Kalau kau nak tahu kehidupan Rasulullah SAW ni sebagaimana, macam mana, tengok akhlak dia. Dan kalau kau nak tahu akhlak dia apa, kerana khuluqul Quran. Akhlak Rasulullah SAW itu adalah Al-Quran. Jawapan ringkas yang diberi oleh Aisyah untuk menjawab persoalan para sahabat tadi, Rasulullah ni bagaimana kehidupan dia, kerana khuluqul Quran. Totally kehidupan Rasulullah adalah akhlak. Contoh akhlak banyak, tak payah sebutlah kan, terlalu banyak nak sebut. Antaranya akhlak apa? Akhlak melapang dada. Kita tengok, semua orang tahu cerita Arab Badui datang ke masjid Rasulullah SAW nak kencing dalam masjid. Maka semua sahabat ketika itu datang pukul Arabi tu, pukul Arab Badui tu. Lalu Rasulullah kata apa? Biarkan dia sibuk. Manusia kata sibuk, biarkan dia. Wa'arifu ala murid sejilan lima. Biarkan dia, dan ambil satu baldi, tuangkan air ke atas tempat kencing tu. Akhlak apa? Itu akhlak nak panggil akhlak basatah, akhlak simple. Dan akhlak seterusnya akhlak rahmah, akhlak kasih sayang. Ketika mana seorang sahabat namanya Zahir berjalan di pasar. Zahir ni tubuhnya hitam, pandainya kasar. Rasulullah SAW dari belakang, Rasulullah SAW peluk dia. Rasulullah SAW tutup mata dia. Rasulullah SAW berkata, "Siapa nak beli hamba ini? Siapa nak beli hamba ini?" Zahir terkejut. Zahir tidak mengetahui siapa yang di belakangnya. Bila Zahir menoleh ke belakang, Zahir mendapati Rasulullah orang yang memeluknya. Dan dalam masa yang sama, Rasulullah lah orang yang mengatakan, "Siapa nak beli hamba ini?" Lalu Zahir kecil hati. Zahir mengatakan, "Wahai Rasulullah, kau pun sama macam orang lain. Kau mendapati aku ini hamba yang hina." Lalu Rasulullah bisik di telinga Zahir, "Wahai Zahir, sesungguhnya tapi engkau di sisi Allah amat mahal." Itulah bagaimana Rasulullah SAW ketika mana orang kurang suka dengan Zahir, tapi Rasulullah SAW adalah orang yang boleh, Rasulullah adalah orang yang approach Zahir dan menggembirakan Zahir. Okey kawan-kawan, untuk mengetahui kisah-kisah tadi dengan lebih lanjut, maka jangan lupa untuk mengikuti rancangan My Prophet. Siri akan datang, nantikan.